Penubuhan Sekolah Agama Menengah Bestari yang dirancang oleh Bahagian Pendidikan dan Pembelajaran Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, bertujuan untuk memantapkan sistem pendidikan yang menawarkan pelajar tingkatan 4 dan 5 jurusan sains dan teknik sebagai kurikulum. Sekolah ini mula beroperasi Mei 1998 di kawasan seluas 37 hektar, bermula dengan 2 kelas pelajar tingkatan 5 yang dipindahkan daripada Sekolah Agama Menengah Tengku Ampuan Jemaah Samtaj Shah Alam. Ia diikuti dengan kemasukan 10 kelas pelajar tingkatan 4 yang dipilih daripada seluruh Sekolah Agama Menengah Negeri Selangor. Jumlah guru dan kaki tangan sokongan ketika itu adalah 38 orang. Pada tahun 2001, sekolah ini mula menerima kemasukan pelajar tingkatan 1 sebanyak 2 kelas atas permintaan masyarakat setempat yang mengkagumi struktur pembelajaran dan pencapaiannya.